Pada mulanya saya telah didatangi oleh satu sahabat kawan lama lah yang pernah berkhidmat dengan satu syarikat. Jadi dalam perkara itu saya telah ditemui dan dibawalah ke satu tempat mengenai pokok kayu eukaliptus ni, yang mana saya telah pergi ke kawasan iaitu di Perak, di Air Tawar, yang mana saya telah berjumpa dengan pengusaha di sana, yang mana beliau telah menanam pokok eukaliptus ni yang begitu cantiklah pada itu. Jadi saya jelas bahawa saya berkeyakinan kayu itu adalah berpotensi dan boleh menjadikan satu perubahan hutan. Dipahamkan hutan di kawasan khasnya di Johor ni mula dah berkurangan. Jadi inilah satu peluang bagi saya selaku wakil koperasi Sinar Jaya Bandar Tenggara Berhad ni. Jadi saya yakin dan percaya bahawa pokok ini akan boleh menjadi menjana ekonomi di masa akan datang. Tetapi alhamdulillah pada mulanya saya bawa percobaan lebih kurang 100 pokok lah lebih kurang, dan saya tanam 2000 Oktober 2010. Pada hari ini saya dah tanam pokok ni, lilit besar dia lebih kurang 23 inci. Jadi ini satu bagi saya cukup amat memberangsangkan lah. Dan saya pun dipahamkan kawasan koperasi Sinar Jaya ni di Bandar Tenggara ni mempunyai tanah ataupun disebut reserve hutan yang boleh dimajukan. Apatah lagi kawasan ini kita boleh tanam. Jadi saya telah pada hari ini saya telah menanam lebih kurang percobaan lebih kurang dalam 10-15 hektar. Jelas hari ini pun dah melihat pokok-pokok ni pun dah berjaya. Tinggal kata orang tu untuk nak meneruskan, saya berharap permohonan kami dengan pihak kerajaan negeri dapat membantu, terutamanya koperasi-koperasi yang di bawah oleh masyarakat. Jadi ini adalah satu ketekatan yang perlu. Transformasi kerajaan pada hari ini kepada akar umbi ataupun di kawasan kampung-kampung, tambah lagi kawasan tanah yang begitu meluas. Dipahamkan syarikat JLC di kawasan Tenggara ni kawasannya lah hampir 16,000 ekar. Jadi kalau diberi peluang kepada koperasi kami, insyaAllah koperasi akan mengusahakan, kerana tentang modal ataupun bagi kami tidak jadi masalah, kerana setakat ini kita percobaan dalam 10-15 hektar perbelanjaan kita hampir lebih kurang 200,000 lah, gitu. Jadi rasa saya kalau setakat kita menanam pokok ni, kalau diberi peluang 1,000 hingga 2,000 ekar, insyaAllah kita akan teruskan penanaman padi ini. Kerana saya sendiri telah buat perjanjian MOU dengan satu syarikat. Syarikat ini syarikat tempatan dan juga pengusaha belum yang nak memastikan kayu ini dipasarkan, iaitu daripada negeri China. Jadi rasa saya pokok yang kita tanam ini tidak semestinya pokok ini hanya pokok ini saja yang digunakan, tetapi daunnya, batangnya, yang hujung semua boleh digunakan pakai. Kerana saya yakin kalau inilah diberi peluang kepada koperasi kami, julung-julung pertama kalilah di kawasan Johor ini kita akan mulakan pokok ini kita tanam, dan saya yakin bahawa kita akan bersama-sama dengan kerajaan yang mana sekarang kerajaan kita telah begitu meluas untuk menjana ekonomi daripada segi pertaniannya, pembangunan dan sebagainya. Jadi inilah satu peluang bagi saya supaya saya merajulah kepada kerajaan negeri Johor supaya dapat membantu koperasi kami, walaupun koperasi kami ini adalah koperasi kampung.